Sekarang kami singgah sekejap di Masjid Nyak Gam di Kampung Ruat dalam perjalanan untuk ke Damai Grey Campsite. Tapir kembara, oh safiraku, menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksi bisu, hati berbisik pada Yang Maha Esa. Damai Grey Campsite ini adalah merupakan tambahan kepada campsite yang sedia ada di sepanjang pantai Ruat, itu membawa sampai ke Tanjung Jaga, bermula daripada Caribbean Campsite, kemudian kita ada Pawana Jerai Resort and Campsite, kita ada Jasa Campsite, kemudian ada MZ Geo Campsite, dan yang barunya ada tambahan iaitu Ombak Beach Campsite. Lepas itu kita ada di Campeche Campsite, dan yang terbaru ini Damai Grey Campsite. Jadi menjadikan sebanyak 6 buah campsite di sepanjang pantai Ruat di Yan. Kesemua campsite ini mempunyai tanahnya kawasan berpasir. Kawasan berpasir. Kalau di Caribbean tu dia dihiasi dengan pokok-pokok kelapa, memberikan suasana seperti di kawasan Caribbean. Damai Grey ni saya tak tahu lagi sebab apa, ini baru pertama kali hendak camping di Damai Grey. Campeche pun cantik kalau nak pergi di apa ni. So Yan ini sesuai lah sebagai dengan tagline dia sebagai daerah eco pelancongan, kerana kita ada di sini juga Gunung Jerai, kemudian ada pulau-pulau seperti Pulau Songsong yang juga merupakan antara tarikan untuk mereka yang gemar outdoor di kawasan utara ni. So singgah di Masjid Nyak Gam ni, dan selepas ini kami akan meneruskan perjalanan ke Damai Grey. Kita jumpa di Damai Grey. So jalan masuk ke Pawana Jerai ni, landmark dia ialah Sekolah Kebangsaan Tok Mat Saleh Ruat, dan ada jalan sehala masuk ke Pawana Jerai Resort. Ada beberapa chalet masuk sini, terus saja sampai ke tepi pantai. Jalan ini one way street. Sebagai saksi setiap langkah, di sana nanti musafir kita, kembara kita. So di simpang depan sana tu, kalau pergi ke kanan akan pergi ke Caribbean Campsite dan juga Kuala Ruat. Kuala Ruat tu tempat nak beli ikan-ikan fresh yang baru naik daripada laut. Pulau depan tu, pulau tak ada pulau telur kot. Ada satu ada pulau telur, pulau susah mungkin. Kita pergi ke kiri, akan jumpa Pawana Jerai Resort dulu. Di Pawana Jerai ni pun dia ada kawasan tu campsite resort. Dalam sana tu ialah kawasan campsite-nya. Kita bagi laluan kenderaan. Jadi kami dah pun camping sekali di Pawana Resort ni. Teruskan jalannya yang cantik kat sebelah dulu masa air ni, masa air naik tu. Ini jasa campsite. Ya, ini MZ Geo Campsite. Sebelah MZ Geo Campsite. Dan selepas
selepas ini kita akan jumpa ni exact view. Kita akan jumpa Ombak Fish kalau tak silap. So, Ombak Fish ni campsite baru juga. Kalau sebelah kiri tu boleh tengok ialah kaki Gunung Jerai. Memang tak nampak dengan jelas lah puncak Gunung Jerai dari sini. Okay, jalan pun dah semakin elok. Dulu berpasir ni sebab pasal dulu ribut bawa pasir naik sampai ke atas ni jalannya agak mencabar sikit lah sebab berpasir. Sekarang ni nampak dah diletakkan batu kerikil. Jalan baru. Sebelah kiri, sebelah kanan ialah laut. Gigi pantai ni Laut Selam Melaka. Ni asalnya ni Ombak Fish campsite yang baru ni, Ombak Fish campsite. Ada juga kapten sana. Bumi ciptaan ilahi. Setiap langkah satu Sebelah kanan ini apa ni ikan bersih. Yang Maha Ikan bersih. Kalau kita teruskan, di ikan bersih pun ramai orang. melihat langit terbentang. Depan sekali ni, inilah dia apa Damai Grey campsite. Segala yang kuasa lihat hati. So kita dah sampai ke Damai Grey campsite. Kesyukuran musafir kembara, musafir aku menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksimu, Damai Grey hati campsite. berbisik pada Yang Maha Esa. Aku melihat sungai mengalir bersama angin yang mendesir. Setiap jejak penuh arti mengajarku mensyukuri. Musafir kembara, musafir aku menjejaki bumi kemana saja. Langit biru. Di sebelah sana ialah di Kempeche campsite. Di belakang sana ialah Tanjung Jaga. Yang di sebelah belakang sana itu adalah satu campsite lain pula. Jadi dia punya sempadan ni di busu rumah ni menghadap ke sana. Ini Laut Selam Melaka. Visitor datang untuk menikmati sunset dah tadi, tapi bila dia turun ke ufuk, dia terlindung daripada awan. Di kejauhan di Pulau Bunting kan lampu-lampu hijau tu, itu ialah lampu bot mencandat sotong. Katanya ni dah musim sotong ni. Di situ tak banyak lagi. Kita tunggu malam nantilah tengok macam mana. Musafir kembara, musafir aku menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksimu, hati
belakang sana nampak balam-balam tu apa masjid terapung Yan yang masih dalam pembinaan pada masa ini. Ini keadaan pantainya, pasirnya lebih kurang 10-15 meter daripada benteng yang dibina. Bawah sana ialah selut tanah lumpur, pasir bercampur lumpur, jadi tak sesuai lah untuk mandi-mandi. Jika air pasang, bolehlah main di kawasan pantai pasir ni. Tak boleh mandi. Kalau tak segan mandi lah. Tu nampak anak-anak belacak tu, mana cari tengok. Tak nampak kot. Kami camping di sini tahun depan baru balik, iaitu besok. Malam tadi satu malam. Malam ini insya-Allah satu malam lagi, dan tahun 2026 baru kami balik. Di sana ruang yang boleh digunakan untuk solat dan ada 2 pintu bilik mandi. So ini kawasan surau, boleh di surau terbuka, dan di sebelah sana adalah surau untuk bahagian wanita. Open shower, ini tempat untuk ambil wuduk. Ini tanda duduk dia 2 bilik air ni sama ada punya setup, tanda pemangkuk duduk, ada toilet, pipe dan shower. Hari ini ada perhimpunan ataupun camping daripada grup Ansar Malaysia, UNC Ansar Malaysia. Ini member daripada SCU Santai Camping Utara. Dia baru sampai. Orang jauh tapi berarti sampai lewat. Hari ini 31 Disember 2025. Damai Grey Campsite di Tanjung Jaga Yan. Sudah nampaknya full house. Ada grup Ansar Malaysia Club Zon Utara, dan juga ada grup daripada Santai Camping Utara yang terdiri daripada grup campervan dan motorhome sekitar Zon Utara. Sini camper van dan motorhome bergembara di sungai, di pantai, di mana sahaja kami berkumpul berukhuwah bermesra. Grup Santai Camping Utara, bersosial hidup ceria dan ukhuwah, buang permusuhan, buang sengketa, kerana hidup kita tidak lama. Ke hutan kami berkemah, ke pantai kami riadah, ke sungai kami santai, kemana saja kami sampai. Matlamat hidup mencari berkat ilahi, biar hidup hati sentiasa tenang.
Berumah jentera camper van kita membelah angin merantau merata, mencari sahabat, mencari saudara. Kita semua sahabat camping utara, grup santai camping utara, bersosial hidup ceria dan ukhuwah, buang permusuhan, buang sengketa, kerana hidup kita tidak lama. Ayo kita terus merancang, kemana pula destinasi kita, kembali mencari ketenangan, terus eratkan ukhuwah kita. Kita semua saudara, tiada kasta antara kita. Hidup kita kerana Allah, usia kita semakin singkat. Doakan selamat dunia akhirat, insya Allah. Kami berkemah, ke pantai kami riadah, ke sungai kami